Review motor kami, bos. Hai Kak, what do you do for a living? Hah? Kami suri rumah sepenuh hati. Betul. Biasa dengar suri rumah sepenuh masa. First time saya dengar suri rumah sepenuh hati. Confirm ah? Sebab kami isteri yang ikhlas sepenuh hati. Kami bahagia. Superbike middleweight keluaran kebanggaan Yamaha pernah memegang gelaran Most Powerful of its Class yang pernah menjadi kegilaan jejaka-jejaka track. Tapi kini dimiliki oleh suri rumah tangga Yamaha R6S guys. Dengan enjin 599cc, inline 4 fuel injection liquid coolant, 6-speed transmisi dengan 123 horsepower dan 68 Nm torque. Top speed dia. Saya bawa slow je, 160. Mana ada, hari tu bawa 230. Sikit lagi nak terbang tau. Low profile lah, jangan bagi tahu semua orang. Betul lah orang kata, jangan pandang rendah makcik-makcik. So guys, motor yang berusia 20 tahun. Motor ini, fork depan teleskopik bukan inverted, rubber disc depan, single disc belakang, lampu depan desain tersendiri, intake dekat tengah, signal asal ada, lampu belakang, integrated rear light guys, dah lah tak ada ABS, riding mode pun tak ada, link control, traction control, quick shifter semua tak ada. Bos, semua ni untuk apa? Saya newbie lah. Tak tahu pun bawa laju macam tu. Kalau tahu, habislah semua lelaki di luar sana. Jangan macam itu, bos. Nanti tak ada orang nak kawan dengan saya. Yang penting geran atas tangan. Wah Kak, you bukan lansi tau. You banyak-banyak lansi oh. Nama saya, tapi suami yang tolong belikan. Love you, baby. Muah. Geli. Frame slider bayangan patah. Side mirror dah cantik. Beli online. Dah kecam. Tapi tak tahulah nak cari benda apa lagi. Selepas upgrade exhaust slip on, inilah bunyi dia. Macam mana, bos? Best tak motor kami? Best? Tak. Biasa-biasa je. So guys, like, follow, comment, share untuk review motor seterusnya. Kak, cuba kongsikan rahsia bahagia 21 tahun. Kenalah bertolak ansur, saling melengkapi, yang penting bersyukur. Oh, macam tu orang bahagia. First, kena dapat bini dulu. Saya tak tanya awak.